Menurut Syekh Mustafa Hussein dalam kitabnya pernah mengatakan bahawa apabila kita ada sesuatu maksud, sesuatu hajat, sesuatu maksud atau sesuatu hajat, baik sama ada persoalan dunia, bila sebut masalah dunia dan semua, dari segi bisnes kita, dari segi kasih sayang kita, dari segi keluarga kita, dari segi adik-beradik kita, hubungan kita, dari segi apa lagi, banyak dan semua, nak close deal payah, kedai, ada kedai orang tak masuk kedai, nak orang dengki kat kita, orang fitnah kita, macam-macam kerana dunia dan semua. Kalau anda ada masalah-masalah persoalan dunia, insya-Allah anda amal yang saya akan kongsi ini, insya-Allah akan selesai. Dan juga kalau ada masalah akhirat juga akan selesai, tuan-tuan. Bila anda beramal ni, insya-Allah tuan semua, anda akan meningkatkan lagi rasa nak beramal di atas dunia ni untuk bekalan kita di akhirat besok. Sembahyang sunat subuh, saya ajarkan sembahyang sunat subuh 2 rakaat kepada Allah Taala, selesai bagi salam terus anda baca apa? La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ramai orang tahu ni, tapi ramai tak amal. Ramai yang tahu tapi ramai tak amal. La ilaha illallah, kena berhentilah. Kena berhenti, kena baca macam ni. La ilaha illallah, berhenti. Al malikul haqqul mubin. Jangan macam ni. La ilaha illallah, berhenti. Hul malikul haqqul mubin. Tu hu tu datang mana hu tu? Tang mana? Jadi tak ada hu tu ke depan tu. Jadi kalau nak sambung macam ni. La ilaha illallah hul malikul haqqul mubin. Kalau nak sambung jangan berhenti. Kalau nak sambung, lama lagi kalau nak sambung jangan berhenti. Ni tuan-tuan nak berhenti tapi tuan-tuan sambung. Tak ada. Jadi cara baca yang betul, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. 100 kali. Sekejap sangat tak sampai pun. Ada 2 minit, 3 minit tak sampai pun. Tapi yang paling penting sekali tuan-tuan baca 100 kali antara sembahyang sunat subuh dengan subuh. Selepas 100 tu baru dah tuan-tuan sembahyang subuh.